Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Kampung Musa Melaka, iaitu tanah perkuburan baharu yang berada di Melaka, di Bukit Baru. Di sini yang kita boleh lihat adalah batu nisan Aceh. Yang ni dua batu nisan ni saya takam menggunakan simen, dan saya ada cat kapur sini. Okey. Di sini bukanlah saya nak bangkitkan isu, tapi di sini terdapatnya kubur pindah yang dipindahkan daripada Panggung Lido, dari hadapan Panggung Lido, yang kini dia jadi tapak pada hotel Prima Hotel sekarang, yang di hadapan Rojak Lido tu. Tak silap saya Rojak bukan Rojak, Apam Balik. Di sini. Ini di antara batu nisan lamalah, sebelum dipindahkan tahun 1980-an. Ni antara 1980-an, daripada kampung Jawa ni, kampung Jawa. Ni Jiat binti Jaidah binti Abdullah. Kembali ke orang tua pada 2 hari bulan 2 1980. Ni bersama bayi. Ni kubur ni 28 ni berlonggok sini. Okay. Di sini yang menarik kat sini, dapatnya kubur-kubur yang dia punya ukiran dia, kalau kita ikutkan macam zaman Belanda ataupun zaman Melaka. Menggunakan batu latrik ada, menggunakan batu granit ada, dan nisan Aceh. Okey, kita akan naik ke sana. Kita boleh nampak makam batu nisan Aceh abad ke-17. Type hash. Saya waktu akhir period pada ni batu nisan Aceh ni. Batu nisan Aceh ni besar jugalah. Katanya milik Datuk Sabah Darat. Dan di atas ni je saya bawa tuan-tuan. Orang asal lah, kampung Jawa. Dan di atas ni katanya kubur-kubur orang dagang. Kita naik atas. Yang batu nisan Aceh tu konon lah katanya keramat Tok Serabah Darat. Tok Serabah Darat ni dikatakanlah dialah yang meneroka kampung Jawa. Entahlah betul ke tak, tapi nama dia ni Sahabat Darat ni ialah daripada nama Solok Sahabat Darat. Di sini Solok Sahabat Darat dia adalah satu tempat yang berada di kampung Jawa itu sendiri, yang berada di dekat-dekat Surau Lama. Merupakan makam pindah juga. Kononnya dipanggil sebagai makam dagang. Di situ boleh baca dia punya yang tulis semua. Ni rapat-rapat ni. Ni orang panggil kubur dagang. Malangnya kubur ni tak dijaga tau. Dia ni yang patah. Mayat yang patah. Banyakkan kubur-kubur ni asalnya daripada bandar Melaka. Ada daripada Panggung Lido, ada daripada Kampung Keling, ada dari di dekat-dekat Jongkowak tu.
belah-belah Kampung Ketek situlah. Di sini. Ni kubur-kubur ni. Kalau kita tengok, dia berlongkok daripada sana, dari sini sampai ke sana. Kubur orang dagang. Nampak ni. Di sini kita boleh lihatlah punya kubur-kubur dia disusun secara rapat-rapat kerana dia dipindahkan dengan secara sengajalah untuk kemajuan Badan Melaka. Yang kini yang bagus, yang dia punya kubur-kubur punya tapak ni sekarang jadi hotel. Yang saya cakap tu, rumah hotel tu. Dulu dia adalah bangunan Maim, bangunan Majlis Agama Islam Melaka. Okey, di sini. Okey. Di sini. Berkaitan dengan Batu Sancir ni, yang di sana tu dengan berapa kubur-kubur lama tu memang dipindahkan daripada Panglido. Agaknya daripada tahun Panglido dah, daripada Panglido dia memang dia pindah di sini. Dia tu kan. Dia atas kita ada pindah juga tu. Tu kubur dagang. Daripada dulu sini ada keramat. Oh. Ada keramat dekat AMJ ni, ada keramat. Jadi dia pindah dekat belakang. Sini. Oh, tapi yang kata kubur dagang tu kat mana Ni tanah awak dagang sebenarnya, ni dagang. Ni dagang. Jadi bila dagang kan dia tanah ni kerajaan dah buat dekat Sungai Petani. Di Pembangunan Jelotong ni kan. Jadi yang ni diserahkan pada karya kita. Oh. Dulu kalau kita punya dulu tak besar, kecil kan. Ini pun dah masuk tanah Cina ni. Yang koboi kan. Dah masuk tanah Cina. Kita sekarang tinggal kumpul dalam untuk membuat bayaran. Oh. Ni punya batu sepadan dia. Ni sepadan. Ni sepadan karya. Oh. Karya antara Bukit Jatuh dengan Pinggir. Oh, faham. Jadi yang kubur yang di situ tu dah masuk ni daripada sudut sana sampai sini, sampai sini dia dah. Jadi semua dah masuk sana. Sama tanah Cina tu kan. Besar ni. Dulu mula-mula diminta 1.2 juta ni. Wish. Banyak. Saya dah bincang dengan imam karya apa semua. Kita tak nak bayar. Saya kalau boleh 1 sen pun tak nak bayar. Kan? Macam ni dulu, kita dulu tanah ni pun tak ada. Orang kata tak tahu sepadan mana-mana kan. Tiba-tiba kita dapat jambu, dapat gaul, tak ada. Orang jahat lah. Nak tanya Cik, yang kubur tu dekat AMJ. AMJ. Ada buat AMJ ni Yang tengah ni ada satu keramat. Keramat apa nama dia? Keramat saya tak tahu apa nama lah. Keramat ni. Tapi yang tu pun, yang tu yang daripada Panglido tu. Yang sikit tu. Daripada dia ni tu, batu-batu macam apa? Yang batu ni kan. Semua daripada sana. Daripada kapal-kapal tu semua daripada sana. Saya pun dah bincang dengan pihak ni, apa nama, pihak medit. Kiranya macam kata sini dah tak cukup kita nak tanam. Yang tu kita akan gali balik. Yang itu pun dah tak ada lagi pun. Betul. Betul tak? Macam dia pun dah lebih daripada 3 tahun ni hari. Dah lama dah tu, dah punggah daripada Lido. Okey. Ada dan video dulu yang pagi ada bukan sana bagi kita. Dia kubur dia berpagar dulu. Yang kubur Nesa Aceh tu. Berpagar. Mana saya tak tahulah. Tak tahu kan? Ada orang tua yang tahu, yang pernah tanam. Saya pun tak tahulah. Baik kan? Di situ Batu Aceh dia. Okey. Yang tu kubur keramat, bukan yang daripada Panglido. Dia dulu di MJ. Dapat dah. Dan ni kubur daripada Panglido. Ke sini. Ada bacaan tu 1964 semua. Tinggal
Ini panjang. Allah. Untuk besar untuk sampai. Okey, itu je lah. Okey, assalamualaikum.